Satu kejadian mencuri kabel dilaporkan berlaku pada waktu siang di Kampung Sendapak Bingkor, Keningau. Insiden itu melibatkan dua lelaki yang menaiki sebuah motosikal sebelum bertindak memotong dan mengambil kabel di hadapan sebuah rumah penduduk. Kejadian berkenaan dipercayai dirakam menerusi sistem kamera litar tertutup milik pemilik rumah terbabit. Melalui rakaman tersebut, kelihatan dua individu turun dari motosikal sebelum salah seorang daripadanya memotong kabel yang berada berhampiran kawasan berkenaan. Mereka kemudian dilihat mengambil kabel tersebut dan melarikan diri dengan motosikal yang sama. Tindakan itu menimbulkan kebimbangan penduduk setempat berikutan kejadian berlaku secara terbuka pada waktu siang. Setakat ini, tiada sebarang kenyataan rasmi dikeluarkan oleh mana-mana pihak berhubung kejadian tersebut. Penduduk berharap tindakan lanjut dapat diambil bagi mengelakkan insiden sama berulang dan memastikan keselamatan kawasan sekitarnya terus terjamin.